Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh SPS Realtors. Untuk hemat jual beli rumah, sila hubungi mereka di 86888676. Baiklah. Selamat datang ke podcast betul. Hai Bega. Saya Tot. Saya Dan. Kita Wembat. Ada aku yang stalking dengan Dan bit similar. Ui. Agisi. Apa langgar-langgar boleh berbual apa? Ada forward button. Nak berbual kat podcast tak? Tapi aku suka lagu ni. Kau suka? Kita ada Aku nak podcast buat tak? ringtone kat telefon. Aku lupa. Kau buat ring tentu lah. Kejap sangat. Itu buat alarm clock. Alam. Salam. Oh, salah. Baiklah. Selamat datang ke podcast Biar Betul. Thank you for listening and tuning in to Riz apa? listening to As lah you to us. Tak boleh. Aku belum cakap. Okay. Yes, kita ada Dengar? kita ada Kiriman. Ui. apa? Viral news. Silakan. Patron dries dog bed in Singapore laundromat sparks religious sensitivity concerns. Oh lagi? Dah. Ingat lagi. Dah tak style. Okey. Jadi dalam bahasa Melayunya patron. Kedai minyak. Petronas. Petrol. So basically ada orang ni lah pakai apa ni kedai dobi Kedai dobi. Kedai dobi. Dia jemur Pelanggan lah. pelanggan. Dia jemur apa ni tempat baring. Tempat baring anjing dia. Oi, Jemur ke cuci? cuci. Dia letak kat dryer. Oh dryer. Oi, dryer. Jemur. Jadi jemur. Dia keringkan lah. Ada orang nampak. Kering kan is better. Ada orang nampak dia bingit. Ada orang nampak. Dia cakap this is not sensitive to Muslims patron. Oh, orang tu Muslim lah. Orang tu Muslim lah. Kalau takkan dia bingit kan? Maybe dia macam woke lah. Woke Maybe dia civil marriage. Bini dia Muslim. Oi, mungkin dia from before the 90s lah. 80s. Jadi apa korang punya pendapat tentang ni? Like, are you angry or are you okay? Sebab I don't know why people are being worked up about this when dia just nak keringkan dia punya tempat tidur anjing dia. Oh, so the person is sure is tu tempat tidur anjing lah. Sure. Oi, it can be tempat kucing ke? Mungkin dia sendiri tidur kat situ. Maybe sebab dia nampak anjing dia berikut. Okay. Oh. I mean aku personally I've never used kedai dobi before. Never. Never Laundromat kan? Overseas tak pernah. Start pun tak pernah. Overseas. Tak, cuci sendiri lah. Start ni. tu nostalgia. I mean I'm talking about Semalam je nostalgia. I'm talking about the proper usage lah. The proper usage lah. Kau tak pernah? Tu bukan proper. Kalau dekat camp Kat camp tak pernah? Tak, cuci sendiri pakai tangan. Pakai tangan? Kau tak pakai mesin. Tak, aku old school lah. Orang sajik. Kau tak pakai dryer dia pun tak? Tak. Aku just kalau nak cakap pasal NS dulu, aku usually do it on my own manually, atau aku Balik simpan dulu sampai busuk. Ui. Dan aku bawa rumah dan mak aku yang cuci lah. Ui. Dulu. Sekarang isteri yang cuci lah. Tangan tak ada NS. Oi, tak ada NS. Dulu kau pernah tak cuci pakai yang Yang kena brown tu kan? Benar. Apa nama dia? There's a word for it. Dryer lah. Washboard. 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 Yalah. That's where they get the term from lah. Washboard app. Correct. Washboard scrubber lah. Ui, scrubber Cheese grater pun lah macam itu.
Oh, tapi apa? So what's your question again? Sorry. Apa pendapat kau? Apa pendapat aku? Aku pendapat ni macam leceh juga. I mean, aku on the fence because pada aku tempat tu is for public usage. So if there is no, I don't know if there's any specific rules or policies in this laundromat on certain prohibited items to wash. Kalau the person that using it tak break any rules, then I don't see a problem with it in that sense. Okay. But kalau nak bring in insensitivity ni semua, I mean, if you are really that affected, then you don't use the laundromat lah. Hui. Buat dekat rumah dia mungkin dia tak ada washing machine, jadi that's the new way to wash their clothes. Habis kan dia ni dah letak anjing punya tempat tidur. So this lady was saying such actions are not only disrespectful to Muslims but also endangering those who might be allergic to pet fur. Allergic to apa? Pet fur. Pet fur. But is there any macam dah cuci kan? Is policy against this kat laundromat ni? Macam dia specifically you cannot wash any pet related items. If there is and they still cuci, and then tu memang aku I don't think so. Tak agree kalau if there I don't think they have isn't, such rules then I don't know. Ni I'm on the fence with this Kau on the fence? Mungkin headbanger. saya Kau jawab lah. Harapkan pagar. Apa soalan dia? Pagar-pagar Maidi. Macam? On the fence. Kasih. Kasih. Tapi dia nak tarik balik. Dia tak, dia nak explain on the fence. Apa pendapat kau? Kau kena buat kat kamera on the fence. Gitu lah. Pasal aku boleh goyang tau. Kau boleh goyang? Aku dah kau pun nak ketawa? Tak ada. Okay, the thing is in terms of law, boleh ke tak boleh, I don't think tak boleh. I think boleh. And yang tak bolehnya pet itself lah. You cannot clean the pet. Ataupun dia ketawa lah bodoh. Itu soal leceh tau. Leceh. Kau nak mana pakaikan tu pet macam scuba diving gear semua je. That's right. And also in terms of let's get into yang first sensitive fur. Apa? First sensitive in the fur manner. Allergic fur. Allergic fur. Allegedly lah. Bila dia buat gitu fur, okay, first of all, bila kau letak kat dryer, means kau dah cuci. Bila kau dah cuci, I think fur dah tak ada. And bila dah cuci, fur will be categorized under dust and dirt. And dust and dirt will be into the yang will be filtered away. In the switch. That's why switch. That's why when switch can be very deep. It's 20 meters. Nanti jadi manhole. And the deeper it is, the bigger the hole. Yes. Go further to the end of the island. Diamlah. Okay, silakan sambung. So and yelah, kalau kau dah cuci, the fur is old. One of the dirt juga. So pada kau okay lah. Senang cakap. Nak aku cut, aku boleh shot dia. Okay, aku okay. Next idea next. Okay ke tak okay? Shot dah. Okay ke tak okay? Pho tu adalah makanan Vietnamese. Itu pho. Tak shot. PHO. Make it shot. Kau okay tak okay? Aku okay. Engkau? Aku okay. Okay. Simple. Tak payah explain. Maafkan saya. Dalam segi agama, korang ni korang itu bingit tak? Korang rasa bingit tak? Kalau korang nampak like you are using that place, but korang nampak orang macam cuci tempat anjing, like do you feel macam sensitive as what this lady was mentioning? Aku bingit dengan this lady actually. Which lady? The lady lah yang complain about this thing. Because aku berpegangkan dia pun dah standby tau. Tak pegang. Ni bagus. Kau dengar. Aku tak boleh percaya kau. Dia ada apa jawapan yang baru. Kasih. Aku yang kena Siapa suruh kau masuk? Maafkan saya. Aku berpegangkan prinsip daripada kecil-kecil lah. Kalau tak tahu, kirakan tak dosa lah. Jadi aku tak tahu yang anjing tu punya mat
Okay. Ni pergi bilang pandai-pandai, jadi aku bingit dengan perempuan ni. Prinsip aku pula nak dekat kau. Oi. Tapi ada lingko. Ada lingko? Oi. Kalau tak tahu, jaga. Bukan jaga, tanya. Tak tahu, tanya. Because based on maafkan aku kalau aku salah, based on Islam, najis, this actually ada 3 yang boleh confirm that is najis yang kita kena bersihkan, iaitu Mulazah. nampak, bukan type. Oi. Yang confirm itu ada najis yang nak kena bersihkan. Okey, maknanya sight boleh nampak. Okey, warna lah. Ataupun bau. Dan lagi satu is feeling, perasaan. Bukan rasa pakai lidah, rasa texture. Tapi kalau ada ni semua benda yang aku agak, that's why aku cakap, bila dah cuci tu benda dah hilang. Lepas tu kau keringkan, tak ada benda yang nak kasih kau was-waskan yang itu najis. Pasal I don't think kau nampak alio anjing, I don't think kau bau alio anjing, and I don't think kau rasa alio anjing. I might be wrong, that's why aku cakap kalau tak tahu tanya. So kalau let's say kita dah there and then pun, kita kena tahu on that part lah. Aku tak agak itu satu kesalahan. Kau pula Dan, kau macam the other side. Aku find it okay lah, because it's a public facility. I mean, you everyone is using it. If you are afraid of this kind of thing, jangan pakai lah. That's why that comes to my next question. So, people being insensitive to other religions or other cultures, or the people who are complaining they have this kind of woke culture. Nampak sikit je, oh, you're not sensitive to my culture or religion. So which one it is pada korang? Dia gini lah Dan, actually tadi aku cakap aku bingit dengan this lady kan. But actually why aku bingit dengan dia is because dia macam complaining about it. When we are presented with a situation, kita akan tengok tempat tu, that problem and solve it lah. So a good solution to this is to have a designated dryer and washer for such unique materials lah. So macam kita pergi tempat makan, ada halal non halal tray, dia nak buat non halal dryer pun boleh. Kau tengok yang ada dryer untuk yang stuck pun ada section. Ada tu belakang sikit. Oi. Belakang mana? Okay, it doesn't make sense. Dia ni nak pay was-was. Itu anjing punya apa nama dia? Fur. Bukan. Yang dia cuci tu? Mat. Okay, anjing punya mat. Tidur lah. Bed pad. Kalau kau nak cakap anjing pemet, satu kesalahan pun untuk dalam segi Islam, ataupun nak cakap sensitive to fur pun, maybe aku boleh kaitkan juga. Kalau gitu baju owner pun, kalau gitu mat biasa depan welcome dekat rumah dia pun. Yalah. Kalau gitu apa-apa je yang dia cuci tu, rumah tu ada anjing pun tak boleh. Dah contaminated. It doesn't make sense. Betul. Anjing pun pergi kat baju dia, jilat-jilat juga. Itu pun betul. So it doesn't make sense lah. So untuk jawab soalan Dan, whether people are getting woke or too sensitive, the answer is yes. Too woke lah. Too woke. So yes to what? People are getting too woke lah. Yalah. Like dia cakap sekarang apa-apa pun, sekarang dia makan babi pun kena baju dia pun dia cuci kat sana, kau tak tahu. Based on this situation, I think the it's not so much of the person being insensitive. Maybe like what dia pun tak sure, atau and like what Headbanger say, dah cuci dah bersih apa. So if yang this person yang pun, kalau kau feel that it's too woke lah. I think it's a woke culture lah. Macam mana dia react lah. How did she react? Did she post it as a I mean on social media ke? Dia tegur itu ke macam mana ni? I just posted on social media. Dia tak tegur pun I think tak tegur lah. It's more on commenting lah. Mungkin kalau dia tak sure, dia boleh consult ustaz lah. Kalau kau segan silu nak consult ustaz, kita interview dia. Kita interview dia orang. Lagi segan kita tak segan silu Yalah. Actually conversation bagus lah. Apa? Designated place macam for this kind of I mean into politics. Nak buat jadikan halal punya ni. halal punya laundromat. No, macam for pets ada satu macam washing machine dia tu. Segregated lah. Segregated. Tapi akan jadi, dia ni akan bising juga. Makcik ke kakak ni? Tak tahu. This lady akan bising juga. Dia kena segregated lagi.
This is for cats. Ah. This is for dogs. This is for pig. Pig. Pig mana kan? Bear. Oh, bear. This is for Snake. non-fur reptiles. Nanfer. Yes. Hamster. Ui. This is for wild. Wild. For fish. Kuga. Oh, fish. Fish nak cuci apa sial? Fish pun boleh. Boleh. Oh, arwana Pasal apa? Fish tank boleh jadi kotor. Oi. Fish tank Kau cuci fish tank kat dalam? Oi. Kat dalam dryer tu? cuci mata. Oh. Tu fish tank pun susah juga tau. Cabaran. Challenging. Let's get away from fish tank. So it will be apa nama dia? Nostalgia lah. There'll be a problem and sub problem lah. Oh, sub problem. What's up? Sub. Okay, kalau if let's say you were the owner of the laundromat then you saw this news, how would you react? Would you side with the person that posted that this shouldn't happen, or would you side with the person that the person is free to wash the pet Aku will panggil ahli politics, Haider. Dia kasih aku suggestion. So, sebab aku nak both customers to come to my place. So aku buat lagi satu designated place lah. Vote for me lah. Vote wisely. Lagi 5 tahun. But that will cost money. 5. You'll have to come, business apa? You have to Engage aku. Mahal. kau engage je dah kena pakai duit. Lepas tu dia bilang kau nak kena set up a segregate tempat lagi, kau nak pakai duit lagi. Not necessarily. Ada banyak washing machine. Satu je aku tak tepi untuk satu binatang. Satu je. Nanti orang yang pet lover pula, apa ni satu pula? Soal leceh tau. Can't please everybody ya. Can't please everybody lah. Tapi okay, kalau tu tadi soalan untuk dia kan. Jadi kalau kau tanya aku, kalau aku owner of laundromat, aku tak duduk sini dengan korang. Aku dah kaya. Sudah kaya. Kau dah kat bagi belakang the laundromat and dah stuck lah. Bukan aku start lah. Okay, start. Orang lain start. Hari-hari aku tolak dong kat orang. Tapi kalau kau stuck, interesting dia. Kau suka aku? Dia asyik datang ke tau. Cerita dia lagi hebat. Ada plot twist Plot twist. Laundromat good business tak? Good saya boleh. Aku nampak banyak TikTok video dulu macam dia tunjuk berapa banyak coin diorang ambil. Lepas tu diorang collect everything, bawa pergi coin deposit machine atau bank or something. Bro, every day aku rasa like few thousand. Itu ni kat US lah. Ni kat US. From one machine. Start for the whole shop. For the shop lah. For the whole shop. per day berapa few thousand. That's just from dia punya cleaning services tau. Yes. Yang stuck kat Tu mahal tau. oh tu mahal. Mahal tau. Berapa? Kau tahu? Berapa? Depend lah. 500. Oi, siapa nak 500? Dia ada package. 10. Oi. Kau tahu kedai Dovi ni Melayu buat. Melayu yang invent. Is it? Kenapa? Biarkan aku nak tanya dia. Aku nak tanya. Kita lagi fokuskan what's coming tau. Kita lagi itu benda macam is a tugas. Kau faham tak? Kasih dulu lah. Apa kan? Apa you buat? Laundromat. Yelah, lepas tu dia buat lagi kat Kalau kedai. perempuan, tak, lepas tu dia buat lagi kat kedai. kalau dia perempuan, Laundromina. Kau kasi kau. Banyak lah. Dia dah buka laundry mart. Dia buka minimart. Yalah. Betul apa? Ada lagi? Jom pakcik-pakcik. aku. Kalau dia lepas tu mana-mana jangan cakap banyak dapat duit kan. Dia jimat. Oi. Tahu lah kasih. Kalau nak end. Ni cantik lah. Dah ni episod. Aku pun dah menyapa. Okay, so let us know apa korang rasa dekat sekarang manusia dah jadi lebih sensitif. Kalau sikit terkena ke, dorang
semua masuk kat social media, kan boleh tegur ataupun tanya the owner Tegur ataupun cara tanya baik. ustaz whether is even dosa in the first place kan. Kalau dia pakai tuck in, aku ni kau punya ni. Kalau dia tuck in, Oi. dia smart. Oi. Okay, ketawa. Terima kasih. Alamak, aku dah tukar page. Kalau dah habis, Kalau dia nak dekat dengan maki, dia tak nak maki kimak. Kimak dia tak nak maki kimak kan. Dia kimat. Kimat cerita cerita ustaz. Tu kimat. Baik, kalau lagu kau tidak aku cari lagi. Kalau dia Mat Jemat. Kalau ada kawan, dulu aku ada kawan nama Mat Jemat. Okay, dia kena kasih. Alamak, tak ada. Okay lah, hingga kita bertemu lagi. Give us. Oh, kena dah kasih. Dah. Okay, bye bye. Take care.